Minggu ni Daus rugi RM1,600 dan Daus tak jual satu pun. Jadi kenapa orang yang waras bagi pegang benda yang tengah rugi? Jadi jom Daus cerita semua. So guys, ini adalah akaun Wibu Daus di mana Daus khaskan untuk pelaburan emas dan juga silver sahaja. Dan modal yang telah pun Daus masukkan lebih kurang RM15,200, tapi sekarang dah tinggal RM13,500 saja. Maknanya Daus sedang floating rugi RM1,600. Dah turunlah 11% portfolio Daus ni. Dan jangan imat emas Daus seorang je tau yang jatuh minggu ni, sebab minggu ni satu dunia jatuh. So laporan pekerjaan dekat US dah keluar dan result dia adalah strong. So pasaran rasa, market rasa yang Federal Reserve ini akan nak naikkan mereka punya interest rate ataupun bunga. So apabila interest rate naik, OPR naik, dollar itself value dia akan menjadi kuat, demand dollar akan meningkat. Jadi itu menyebabkan emas dan juga silver semakin tertekan. Jadi Daus nak pecahkan satu-satu. Kita tengok emas dulu, ataupun lebih tepat Daus membeli GLD yang mana sekarang ini sedang floating rugi sebanyak RM712 ataupun dah turun 8.9%. Ini adalah paper gold ETF SPDR Gold yang mana Daus memegang ETF emas ini sebab nak lindung nilai, bukannya nak cepat kaya. Yang Daus harapkan boleh cepat kaya tidak berlaku. Last dia yang paling melukakan Daus iaitu silver ataupun perak. Jadi untuk silver ataupun lebih tepat SLV, Daus punya SLV ini sedang floating rugi dalam RM964 ataupun dah turun sebanyak 13%, lagi teruk daripada emas Daus tadi. And then silver ni pun ada dua peranan di mana dia adalah barang yang digunakan dalam industri, and then dia juga menjadi tempat untuk orang larilah sewaktu detik-detik yang menakutkan, contohnya perang. So apabila market goyang, kedua-dua itu telah pun menarik dia turun. So kita balik kepada soalan tadi, kenapa Daus tak jual? Sebabnya Daus beli emas dan juga silver ini bukan nak cepat kaya. Daus beli sebab nak tenang ketika orang lain sedang panik. Emas dan silver Daus ni adalah long term punya game. Jadi guys, kalau korang nak labur ke dalam emas ataupun silver ataupun mana-mana US stock, Malaysia stock, Singapore stock, Hong Kong stock, korang boleh gunakan platform Mumu. Mumu ni regulated by SC Malaysia dan yang best untuk new user, korang dapat free reward up to RM1,800. Jadi cara nak dapatkan reward ni mudah. First kali daftar Mumu guna link Daus di profile, saya tekan KYC, buat registration semua tu, and then sebelum korang membuat first deposit, korang tekan dulu button search ke atas, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37, and then barulah korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan cash reward sebanyak RM100. Pastikan korang tak withdraw duit itu selama 60 hari untuk eligible reward dan claim segala reward yang korang dapat ini di bahagian My Reward. Jadi untuk fully unlock reward RM1,800 tersebut, korang kena buatlah task yang diberikan ini. So buatlah mana yang korang mampu, sebab rugilah kalau tak claim free reward ni kalau korang boleh kan. Jadi guys, itu saja. Jangan lupa like, komen, follow Daus kalau belum. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.